Beli sekarang, bayar kemudian. Hutang bertambah, susah berpanjangan. Ini merupakan satu cerita tentang seorang pekerja baru IT yang bernama Akau. Dan nampaknya dia akan menerima gaji pertamanya. Ada notification ni. Apa notification? Wow, kemasukan gaji. Ini apa tu? Oh, hampir lupalah saya. I kena bayar komitmen saya dulu kan. Bayar kereta. Bayar rumah. Wah, ada 5,000 balance lagi. 5,000 ni kena buat apa ya? Wah, kalau ada PC baru, wah, syok lah tu. Dah lama lah saya punya PC ni. Check phone dulu. Wah, ada PC promotion sekarang ni. Boleh je kot. Wah, ada pipe besar ni. Ambil I punya duit semua. Hui, tak sabarlah nak main I punya PC baru tu. Hui, apa tu? PC I dah sampai ke? Wah, PC baru ni memang lawa gila. Keyboard ni nampak macam tak matching lah dengan I punya PC tu. Rasa kena tukar ni. Tanpa memikir, Akau pun bermula mencari aksesori lain untuk menggantikan elektronik lamanya. Tapi malangnya, alamak, no balance. Balance tak cukup lah sekarang ni. Apa tu? Dia masuk tu. Apa sudah berlaku dengan handphone aku ni? Apa ni? Buy now, pay later? Boleh cuba kot. Tak berfungsi ke? Wow. Kau siapa? Kenapa kat sini? Selamat datang ke Buy Now Pay Later mode, di mana anda mempunyai RM10,000 kredit untuk dibelanja. Enjoy! Wah, kenapa harga dia sudah hilang macam tu? I tengah mabuk ke ni? I tengah mabuk ke? Ini betul ke ni? Yes, I boleh beli banyak barang. I nak beli kasut baru. Wow. I nak beli beg baru. Wow. I nak beli kamera untuk streaming. Wow. I nak cuba kamera tu dulu. Gempa bumi ke? malangnya semua wang yang digunakan untuk membayar kereta dan rumahnya sudah habis digunakan disebabkan nafsu buy now pay later dia. Akhirnya Akau diisytiharkan muflis. Di tepi rumah Akau tinggal seorang lelaki yang bijak mengurus kewangannya. Namanya Ali. Setiap kali menerima gaji, Ali akan membahagikannya pada dua bahagian, iaitu keperluan dan kemahuan. Dia juga akan menyimpan baki gajinya dalam akaun KWSP sebagai pelaburan demi masa depan yang terjamin. Dengan langkah-langkah bijak ini, Ali dapat melindungi diri daripada bankrupsi, pembaziran dan juga bebas daripada cengkaman hutang. Akau ataupun Ali, pilihan di tangan anda.